Tak semua kanak-kanak impikan pakaian cantik, rumah indah atau hidup senang. Ini Arif, anak berjiwa besar dalam dunia yang mencabar. Assalamualaikum, Mak. Arif dah balik. Dia tak pernah meminta-minta, tak pernah mengeluh. Satu saja yang dia inginkan, untuk ayahnya kembali bersama keluarga. Dia mendapat bimbingan di Yayasan Chowkit. Di sinilah Arif berpeluang untuk belajar, bermain dan menjadi seorang kanak-kanak. Okey anak-anak, esok jangan lupa ya, kita ada tetamu istimewa. MBSB Bank nak bawa anak-anak shopping raya. Jom. High five. Satu. Kita nak pergi mana ni? Shopping. Kita beli baju colour pink, kasut klik-klik. Suka tak? Satri, sini. Nama apa? Arif. Arif. Mansur. Walaupun masih kecil, anak ini memikul beban yang berat. Matanya sayu menyimpan impian menjadi guru. Namun, semakin redup bila ditanya tentang ayahnya. Arif. Wih, kecil baju ni, Arif. Mana muat? Nak beli untuk adik kat rumah. Saya punya pakai lama je. Baju. Aku dah ada baju apa? Tak, baju. Arif, ini untuk Arif. Barulah boleh raya dengan adik-adik. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arif. Kenapa macam muram, macam sedih sorang-sorang ni? Fikir pasal apa? Arif menurut ayah. Kalaulah saya jadi anak yang baik, mesti dia akan sayang saya balik. Dan takkan tinggalkan kami lagi. Arif. Baik. Kamu saya sini, Arif. Okey? Arif kena ingat, kalau kita nak impian kita tercapai, doa kita dimakbulkan, kita kena banyak-banyak berdoa. Kan? Dan sekarang ni bulan Ramadan, Arif. Bulan yang terbaik untuk kita berdoa. Okey? Ni, takkan peluk Abang Zul ya? Abang Rupi tak nak peluk? Oh, Abang Rupi dah jelas satu pintu. Okey dah. Kamu sedih. Yayasan Chowkit dan MBSB Bank mengalu-alukan masyarakat yang prihatin untuk bersama-sama membina harapan dan masa depan mereka. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dari saya, Zul Arifin, Ropi dan MBSB Bank.